Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aku Farhan Nasir dan setiap minggu aku akan post video panjang vlog aku. Aku kongsikan pengalaman perjalanan aku mencari segenggam belian sejongkong emas. Untuk kali ni aku nak cerita apa yang aku buat so far. Sebab Januari dah seminggu kan. Selalunya aku akan post setiap hari Isnin dan Jumaat. Tapi minggu lepas waktu aku post tu dia antara 35 dan 36 tu dekat-dekat. Aku rasa macam tak kena kalau aku nak post hari Isnin juga. Plus I have nothing to talk about that time. Seminggu dah berlalu, 2026, aku masih lagi post video pendek secara konsisten, 3 konten setiap hari, and ada yang tanya. Aku rasa happy, aku sangat-sangat menghargai bila ada orang tinggalkan komen. Walaupun komen tu simple, contohnya tanya cawangan public gold kat negeri yang baru ni kat Perak. Kan ada yang tanya harga emas 916 berapa kalau nak jual. Walaupun soalannya simple, benda tu membantu content creation. Sebab bila kita buat content, audience pertama ialah algoritma. Algoritma tu dia nak tahu kita aktif ke tak. Bila algoritma tu dah tahu kita post content, baru dia cari audience untuk kita. So dapatlah audience baru kan. So far aku rasa audience aku kat Facebook growing rapidly. Aku rasa kenaikan followers dekat Facebook ni naik lagi laju daripada TikTok. Kedua TikTok, ketiga YouTube. Subscriber dia, I don't know, dia macam naik pelan-pelan, but it's okay lah. Sebab aku just post video pendek yang dari TikTok. Jadi seminggu pertama aku masih konsisten buat konten. Aku tengok pertumbuhan follower ni closely. Sebab aku rasa aku nak buat travel log pula lepas ni kan. And aku consider mungkin dalam negeri lah. Just to save cost. Sebelum aku pergi Thailand. That's the whole plan. But I don't know. Sebab bila buat travel log, footage tu banyak tau. And of course lah, kalau contoh aku limit 3 post pendek satu hari, maybe dalam 1 bulan tu aku post, I don't know lah, mungkin 2 minggu punya konten ke 3 minggu punya konten kan. Kalau aku buat sekarang, lepas tu dah puasa, lepas tu dah raya, so aku rasa better aku buat lepas raya kot. I don't know lah, benda ni tak set on stone yet. Kemudian aku dapat WhatsApp, aku diberitahu yang aku akan jadi moderator untuk satu kelas online, which is a very good thing sebab benda ni boleh train aku untuk public speaking. Bila jadi moderator ni dia ada banyak berhenti-berhenti kan. Mula-mula kita bagi introduction, lepas tu kita invite speaker satu bercakap, lepas tu kita pun diam. Lepas tu kita invite speaker kedua, lepas tu kita diam. Kan? So dia ada berhenti-berhenti dia. Benda ni bagi aku it's very good lah untuk build aku punya public speaking confidence. Benda pun ada skrip, bukannya aku kena bercakap berdasarkan aku punya expertise. We'll see. Plus aku nak tunjuk muka aku nak dealer-dealer kenal aku. Aku punya proses buku ni masih lagi dalam pengecekan. At the same time, aku ada idea baru, so aku tambah satu bahagian baru dalam draft buku aku lah. I want to give benefit as much as possible. Kan? Sebab aku mula-mula aku macam excited. Lepas tu, rasa excited tu hilang. Jadi aku fikirlah macam mana nak upgrade, nak jadi lebih baik. Kan? The thing is, kalau bahagian yang baru aku tambah ni, aku nak selit kat tengah-tengah draft yang ada, dia mungkin mengubah structure, mungkin mengubah flow,
penulisan aku tu. Jadi senang cerita, aku buatlah macam lampiran ke apa kan. So dia akan jadi satu bahagian yang stand alone. Orang tak perlu baca dari mula pun, dia orang boleh flip terus baca kan. So far aku letak nama dia nota tambahan lah. Dan so far baru ada satu je nota tambahan. Tapi we'll see kalau esok lusa ada idea-idea baru kan, aku akan tulis dan aku akan sampaikan lah. Aku nak sampaikan kepada pembaca kan. Kalau tak boleh bantu mereka untuk buat untung, kurang-kurang aku boleh share macam mana nak elakkan rugi kan. Sebab aku dah rugi banyak dah, macam-macam cara aku rugi, hilang duit kan. Tu dari nota 1 lah, we'll see nota 2 pasal apa pula kan. Kalau tak memang takat tu je lah. So far itu je lah untuk bulan pula, untuk tahun 2026. We'll see lepas ni nak buat apa lagi. Yang nak tengok vlog sebelum ni aku ada letak kat sini. Yang nak tengok dari nombor 1, proses aku dari nombor 1 sampai sekarang, vlog ke 37, aku letak playlist kat sini. Nanti aku post lagi.